Okay dah. Yang ni proses aku dah buat apa, nak review balik. Sekian lama aku sibuk sikit. Okay, dresak ni aku boleh lepas tukar. Orang cakap sebelum kita nak buat apa-apa proses, kita repair dulu benda-benda yang rosak. Boot dresak ni rosak. Sebelum dresak rosak, kita dah tukar boot. Sebab dresak dia elok lagi. Tapi memang kerja genyah sikit lah. Tapi dah settle tukar. Boot dresak dah settle tukar. Steering cover boot ni dah saya tertukar kiri dan kanan. Okey, dah selesai satu masalah. Jadinya kita tengok caliper brake ni dah halang-halang dah ada. Kita tukar lain lah. Yang ni caliper brake ni, orang cakap dah halang buka, kita dah ada barang, kita tukar je yang lain. Dah halang nak review ni. Kita tengok benda apa. Ni tengok banyak barang-barang ku terbuang ni. Tengok ni barang kutik ni. Barang kutik. Kita ada satu barang. Barang baiknya. Okey, yang ni mungkin kita akan masuk. Nampak? Aku lempar-lempar ni. Ni barang ni. Nissan Skyline R32 punya. Ni aku memang ada banyak barang-barang Nissan Skyline R32. Jadi dah halang-halang aku dah tersimpan lama. Aku masuk ke sini. Aku nak masuk sini sebab yang ni standard punya, ni yang lain punya lah, Jepun punya, memang original punya ni. Aku nak masuk kat sini. Lepas tu servis-servis tu aku akan nak buat belakang. Aku banyak barang Skyline R32, sebab itu aku ada sebiji Afkat. Lepas tu benda apa lagi aku nak modify. Ni absorber ni kena servis balik ni sebab bocor ni. Okay, absorber part ni aku dah modify sikit. Yang ni sebab aku nak repair kasi elok. Sekarang ni skru ni pula loose. Ni aku nak kena repair dulu. Sebelum aku nak buat enjin dia, aku kena repair dulu benda-benda kecil ni. Macam yang ni loose, aku nak settlekan ni dulu. Exhaust aku dah settlekan dah. Exhaust tinggal exhaust belakang je. Exhaust belakang aku nak kena tukar lain lah. Aku dah ada exhaust sana aku dah ada. Sepah lah, nanti nak kena kemas pula exhaust. Exhaust ni aku dah settle dah. Nanti apa-apa aku akan update lah proses. Satu lagi, rim pun aku dah cabut. Rim ni aku nak buka, aku nak cat. Aku nak buka, aku dah buka dua. Aku akan rim ni aku akan acid dulu lah. Acid sebab dia dah teruk sangat. Aku akan refurbish balik. Macam mana nak tengok aku refurbish balik cantik-cantik, nanti aku akan tunjuk lah. Apa-apa, stay dulu tengok sampai habis. Ini buat betul cuci kereta luar dalam. Basuh luar, basuh dalam. Basuh macam cakap full kereta. Nampak? Tunggu tin. Ni basuh. Orang panggil ni basuh luar dalam. Basuh luar dan dalam. Enjin orang cakap basuh habis sabun macam ni. Semua kita cuci lah. Ya. Luar dan dalam. Dapat tu?